Assalamualaikum, selamat datang ke Ruang Gempa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan butang lonceng notifikasi. Jom layan live kali ini, let's go guys. Saya Masya Allah. Terima kasih Allah. Sedap. Can take the black pepper. I want to put a little bit black pepper. And the garam. Okay. I nak tunjukkan you satu benda yang I seronok bila masak I pakai dia. Ini dua tau. Dua harga RM54. You boleh letak lada hitam ataupun garam kasar ataupun spice-spice lain lah. No problem. Bismillah. Dah ada lampu tengok. So bila kita masak kita buat macam ni. Oh, this is style. Okay. And then want to put garam sikit. Ni garam. Gitu Okay, tak boleh banyak lah. Okay, kalau lada hitam. Mana you? Okay, dia pakai bateri. Dia tak charge ke bateri? Style kan? Style lah wak. So kepada mak-mak dekat rumah tu, kat dapur, dia suka dapur dia cantik kan? Korang dapatkan listing. Harga sekarang 50 lebih, dapat dua. Dia satu box tu ada dua. Ni. Terus ada dua. Okay. Ayam. Ibu ada you ke? You like my food. Ni tengok. Tak melekat. Sayang-sayang tu, lihat. Okay, happy lah. Dan dia ada penutup dia. Penutup dia pun ada kayu ni. So kita tak payah nak pakai lapik-lapik untuk angkat benda ni. Because benda ni pun tak panas. Okay, cool. So yang tengok, boleh tengok rak rempah tu. Rempah kita ni. Ni. Nampak? Ni. Untuk mak-mak yang suka masak dia punya style tu, korang kena dapatkan. Okay. RM51 dapat dua ke? Ya, dapat dua ni. Kotak tu, satu kotak tu dua sekali. Jadi dia jadi 20 lebih saja. Oh, tengok ni. Tak payah awak tu. Tak ada melekat, tak ada kerak kat bawah ni. Nanti bila dia dah masak, saya buang, keluarkan ni, korang tengok. Ya? Korang tengok. Sebab tu kalau periuk kuali ke apa beli, ya, kita suruh dia masak dulu. Jadi canggih sikit masak. Lepas masak tu keluarkan tu, baru kita tengok benda tu melekat ke tak melekat ke kan.
Dan dia puas hati lah. Korang dapat ni sekali ya. Ni. Untuk set tu, satu besar macam ni. You dapat ini. Lepas tu you dapat set ini. Saiz ni. Dalam dia setebal ni. Okay. Bersama dengan penutup dia. Dan you dapat yang kecil. Ni. Okay. Untuk set periuk. Oh, yang tu ya, battery. Yang ini kita guna battery. Senang pakai battery. Okay. Ini saya tunjuk. Saya tunjuk ya. Nanti korang tengok macam mana pakai dia. See, ini korang boleh adjust tau. Dia nak besar mana atau kecil mana. Maksud dia nak halus ke, nak kasar ke, terpulang korang pun boleh adjust. And then dia ada lampu. Korang nampak? Nampak lampu tu? Dan turun macam ni. Tanya tak jawab pun ni masak apa? Inti karipap. Lampu awak. So kalau buat steak, kalau kita bulan puasa kan, masak buffet letak meja tu, korang letaklah ni. Kalau sesiapa nak terlebih garam, terlebih nak letak apa ni, lada hitam ni buat steak kan, pakai letak macam ni. Dah tak payah nak tumbuk-tumbuk lagi dah. Style kan. Allah, aku letak dekat jintan manis. Okay. Ni tengok. Bila ada ni kita tak payah apa-apa, boleh pegang dengan tangan tak panas. Ni. Sekejap, korang tak nampak dia melekat ke tak melekat. Sekejap, kita tunjuk. Nampak tak? Tak melekat. See? Kalau berkerak masak tu kan, dia tak tewak tengok. Ya. So kalau untuk 100 lebih 3 set, worth banget. Worth buying sekali. Ya. Warna ada 2, satu warna yang ini, satu lagi warna putih ke something like that. I think warna putih ke. Saya memang suka warna merah. Ni tebal ni ya, tengok. Dalam dia tebal ni. Sekejap lagi saya keluarkan ni, kau tengok melekat ke tidak. Sedap ni di karipap. InsyaAllah sedap awak. Ni adik angkat saya nak makan. Semalam dia nak. Lepas tu saya kata dah habis. Dia sampai teringin. And then saya cakap okeylah, saya buatlah hari ni. Sikit lagi. So kita tutup dia. Biarkan ya. Tapi saya rasa macam garam sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, masa saya jimat. Ketua saya kalau pasang letak garam, saya letak, saya kena balancekan ada kat tangan saya ni. Supaya dia tidak terlalu masin. Dan ini
Ni petua. Ni saya buang. Siapa buat petua macam tu? Siapa ada tak buat macam tu? Ada tak orang buat macam tu? Tak ada pun orang cakap orang tidur ke? Baru tahu. Bismillah. Nabi Muhammad. Bismillah. Kita campurkan dia. Ni lagi 2 minit habis siap. Daun sop dah potong? Daun sop? Daun sop habis? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Daun sop habis awak. Ya, kari puff daging. Nanti korang tengok sat Grab. Ambos lambat lah. Boleh lah, boleh. Daya bawa boleh? Sempat tak Daya? Sebab pakai daun tu pun biar ada sejuk. Lepas sejuk pun saya letak. Daya beli Daya? Semua tengah fokus masak sampai tak nak komen. Itulah, tak ada orang nak komen saya. Sedih saya. Tapi tengok. Tak payah pakai kain awak. Tutup. Ni. Ni. Terus angkat. Allah, berat. Jadi, satu set awak dapat macam ni yang tengah masak sekarang. Satu lagi saiz sama besar, cuma yang ini tak dalam sangat. Kalau yang tu lebih dalam, yang ini tak dalam. Jadi ini sesuai lah kalau kita nak masak sayur-sayuran ataupun kita nak masak lalat, boleh dekat sini. Okey. Kalau yang tu bolehlah kita nak buat kari, sup kari ayam, kari ikan ke apa benda boleh. Dan kalau yang ini untuk kita nak goreng telur boleh. Sebab saiz dia ni kecil. Ni kecil saja. Okey. Dan setiap semua yang ni set semua datang bersama dengan dia punya penutup. Penutup ada. Dan dia bagi juga tara inti kari puff Dori. Tapi saya tak suka pakai benda yang ni. Memang saya tak pakai. Saya suka pakai kayu. Letaklah besi ke apa semua, itu besi mak semah suka pakai. Saya suka pakai kayu. Saya memang kayu. Apa-apa saya pakai kayu. Tak kira lah mangkuk ke apa ke, ni semua kayu. Okay, saya rasa sudah masak. Ya Allah, lega semalam pakai kuali tu. Wah, lekat gerak dia. Rasa kentang dia dah masak ke belum. Tapi cakap 2 minit kan. So kena rasa kentang dia. Bismillah. Bismillah. Sikit lagi. Kuali ni saiz dia. Yang besar saya tak tahulah saiz apa awak. Sorry. Saya tak buka pun nak live, tapi orang minta tadi masuk beg kuning sebab dia nampak kuali ni cantik. Lepas tu saya kata okey, saya masuk lah. Ya, Dori buat kari puff lagi. Pasal kawan saya dia nak ini ya, pakai ni ya. Pakai apa lapik ni? Hello. Pakai apa lapik untuk nak letak ni? Ya Rahman. Era. Mana Era?
Ini lapik dia mana? Nak kak? Untuk nak letak dia semalam dia mana? Mana? Itu ya? Okay. So, I nak tunjuk you. I nak tunjuk you betul ke dia melekat ke dia tak melekat. Okay? Di korang final lah, korang tengok lah sendiri. Dan kalau korang nak, korang sendiri ingat, suka, you grab now sebab ada 30% off. Daun ketumbar dengan daun tu semua last. Masa dia sejuk baru saya masukkan. Dan benda tu akan krek. Okay. Bismillah. Tutup api. Sekarang korang duduk kat sini. Korang tengok Okay, ini periuk yang nombor 2 saiz dia. Nombor 3. Dan you akan dapat ni. Okay. Sekarang saya angkat yang ni. Allah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Allah! Korang tengok sendirilah. Nampak? Tada! Tak melekat. Okay. Oh, apa tu hitam ni? Apa tu? Ini dia punya daun. Tak melekat. Tapi penjagaan periuk-periuk macam ni, bila kita dah masak macam ni, jangan terus kena air sejuk. Biar dia reda. Apa-apa barang pun kita jangan panas terus letak air sejuk. Terkejut dia punya jantung. Okey? Kita biarkan dia dekat sini, dia sejuk. Itu cara untuk menjaga periuk-periuk mana pun. Tak kira lah siapa jenis periuk sekali pun, penjagaan dia, baik yang murah ke yang mahal ke korang beli, jaga dia macam tu. Benda yang panas-panas korang jangan terus masuk kan, basuh dia dengan air biasa. Tak boleh ya. Panas-panas macam ni, biar dia rehat termenung kat situ dulu. Okay? Alright? Okay. Alhamdulillah. Semoga dah masuk dulu ya, bagi dia sejuk dulu ya. Hera pun tahu kan? Ya. Pandai lah Hera. Okay Hera, ini nanti disejukkan kat sana. Terima kasih. Okay, syukur Alhamdulillah. Lega. Lega apa? Sebab siap untuk adik saya punya ni. Dia nak makan sangat. Oh, sekejap saya nak buang beg dulu. Okay. Alright. So korang tengok sendiri. Finish your work. Okay, set all the ni. Siapkan. Macam semalam punya tu. Okay, dia punya inti dah siap. Tapi inti tu kena sejukkan dulu. But you take the inti and put here because got fan and ni. Bagi dia sejuk. Thank you. Dan dia punya tepung pun dah siap. Ini Kak Emma. Amin, Allahumma amin. Semoga kabul kata-kata tu, InsyaAllah. Alright. Ni kulit yang saya buat pagi tadi. Saya tak sempat live lah. Otak saya banyak benda nak buat. So ini tadi pukul 2 saya buat. Okay. You have what? Okay, you can sit there. You sit there. You want to help me? You sit there. Okay, sekarang saya nak buat. Bismillah. Allah, Bismillah. Masya Allah. Right, jom. Hera, nak air sejuk Hera. Dahaga.
Allahumma salli ala Muhammad. Amira kot. Amira punya. Ha? Tadi yang ramai-ramai datang tadi. Oh, Nurul. Halo. You okay, bye. Masak apa, pakai apa pula ni? Dah habis masak dah. Awak selamatlah kerana awak tak jumpa periuk. Ibu. Tapi kalau awak tengok periuk tadi, awak love juga tau. Tanya diorang, tak mekat ya? When is Happy New Year? It's gonna be 2008 insyaAllah. Right? Bismillah. You masak. Alhamdulillah. Aisyah masak. Di mana you? Okay, kalau adik aku sekarang tengah tengok ni, Adam, Fuza, I tengah buat curry puff untuk you. Okay? So, I bikin apa? Aduh, budak ni magic tau periuk tadi. Live tau, live tengok saya masak. I tak perlu cakap apa-apa. Masakan tu sendiri menunjukkan macam mana keadaan dia. Okay? So, kalau korang suka, ambil lah set tu. Dan dia murah. Wait. I have to do my things first. Kalau Aisyah nak, okay, this is for you. One only, okay? Nah. Right. Aduh, dia tak nak oleh-oleh macam tu. Bat, can you have another one? Like that? Dia pun nak buat. Okay. Saya nak try. Ada. You done? Okay, just one. And then you play lah benda tu. Play lah. Syafat ni untuk makan malam ke? Tak, untuk kawan saya. Dia nak si Adam ni. Ui, panas lagi. Saya nak buat sardin, tapi sardin tak ada kat rumah. Ibu tak makan ni. Dia pakai tangan je. Wash your hand. You want that camera? Okay, ni kecil lah awak. Tahu ni semalamnya besar makan jenis yang dua kali pak makan kenyang. Okay, yang ni kecil. So, I harap Adam dengan Fuzah happy lah ya. Nonet. Saya rasa kalau saya buat seorang-seorang pun lebih tenang. Kalau ada Hidayah. Aku jerit dulu kan. 10 kali pun betul. Nah. Ini I buat tenang aja.
Who's that? Okay. Siapa tu? Ha? What's the name? Dia bentuk dia berpisah dia. Why we take that all by yourself? Ha? We take that all by yourself. Then who want to help me? Yeah. Okay, thank you Aisyah Humaira. You finish your work? Your homework? Yeah. Alright, good. So I make this for your friends also. Umi can frozen for Ramadan. Tak kot. Tak boleh lah Wak. Saya tak sabar untuk buat dia sebenarnya. Tak mampu buat untuk sabar macam banyak tak boleh. Saya boleh buat untuk just 20 boleh lah. Kalau selebihnya dia rasa macam orang lain buat lah boleh. Kalau saya tak boleh. Sebab tu saya tak ada kesabaran. Tak seperti Mak Semah. Kalau memang dia enjoy, dia gentil-gentil benda-benda macam tu dia boleh. Saya tak boleh. Tak pandai. Tak sabar. Semalam dah kena dah dengan Mak Semah. Dia kata kau buat besar-besar ni, malas lah ni. Memang pun. Dia nak buat kecil-kecil kan. So, kita macam mana nak buat kecil-kecil, banyak benda nak buat. You only gonna make banana chips? Banana chips? Okay. You want me to put the banana chips? Where? There, behind you. Oh yeah? You know Papa always sit there. Yeah, I know. So why are you sitting in Papa's place? Last time, a long time ago, Papa, when I was 5 years old, Papa sit there, and now Papa sit there. Yeah, so can right? Papa could sit in his place. So bentuk dia tak apa ni lah Wak. Dah nak sampai dah. Oh, you nak sampai sini ke ataupun daun sup nak sampai sini? Dua benda yang berbeza Daya. Apa dia? Ni tak ada daun sup ni. Air dengan daun sup. Okay, kalau you nak sampai sini tu dalam berapa minit? 2 minit, 1 minit. Ni tak pakai acuan dah Daya. Oh, is that spicy? Oh yes. And then, can I help? Hmm? Can I have it? You want to try? Little bit kan? Try little bit only tau. Because pedas. Oh banyak tu. Mari sini. Let me help you. Why you want to put there? Oh okay. You buat kari batu ke? No. Tahulah. Jadi ke tidak tu. Okay, enough. I think enough. It's too much. Yeah. Nanti saya buat keria tau.
Kira buka puasa pun Masya Allah best kan. Makan keria pun sedap. Dua kuih yang saya suka kalau berbuka, kari pap dengan kuih keria. Suka lah. Ini namanya kari pap Kopan. Kalau kita tarik balik. Ibu, keke. Umi beli sudu kat bakery senang nak sukat. Oh, okey. I rasa ada. Aisyah, someone calling you. Ibunya. Aisyah, someone calling you. Aisyah, Say yes. Yes. come here. Nenek calling you. Ah, Oh, thank you. So nice. hilang data. Ha? Cepatnya kau pergi. Okay, ini bentuk kali ni dimaafkan sebab saya tak pakai acuan. So, saya nak macam cepatlah, tak ada siapa membantu saya. Walaupun memiliki pembantu yang 3 ketol dekat depan ni. Diorang semua tengah lala dekat situ. Ha? Korang tengah apa tu? Tengah enjoy eh? Biarlah diorang enjoy. Diorang pun nak berpoya-poya juga. Ya. Hari-hari buat ke? Tak. Hari-hari tak buat, Wak. Tak boleh, Wak. Saya tak serajin tu. Ini sebab saya fikir, dia teringin. Semalam dia nak sangat makan. Benda dah habis. Ibu, ini papai. Cantiknya. Ya, dia jadi. No. Nak besar sikit. Sikit, but it's okay. Tak apa. Nanti kawan dia nak alter lagi, mak aku. Jangan kata okey je. Dia tak jahit lagi dah. Kata okey dia cantik. Cantik, Mak! Ngam-ngam, Mak! Ha? Tak apalah, pergi lihat. Ni Hera tutup aircon Hera. Rimas aircon sejuk. Di dapur. Tutup aircon. Thank you. Okay, Waalaikumsalam. Hera, suruh dia potong kecil-kecil. Hera, itu apa nama tu? Daun sup. Ambil sikit macam ni. Alamak, buat sini. Berapa batu? Ni semua. Tu. Potong kecil-kecil. Saya teringat. Kita dekat sana. Kita simpang. Simpang nak mai balik ke bukit ni. Oh, ini kentang besar. Kentang besar. Isi ni bertebal sikit lah. Tebal, Wak. Pusing kat ni boleh share. Dengan buat hari kami lah. Kami di sekolah 25. So dia dah kelak. Buat hari Sabtu lah. Satu dengan Ya, sayang. Malaysia. ibu baca macam ni. Lihat saya. Ibu, papa siap. So, Just talk to him. talk to him. Talk what? Dia tengah nak bosan. Oh, okay. Thank you for telling me and remind me. Right. Papa,
Next time you don't bring Aisyah upstairs and watch TV, okay? I'll be very angry. Alright? Selasa boleh, bang? Done. Ha? Selasa. Selasa dia tak tu. Selasa dan Sabtu. Aisyah. Dah, Aisyah. I ready. So, tu pun naik lagi. Aisyah. Mana what? Kumon. Besok ayo. Baik ke? Standard lah dia punya before pun hari Selasa. Selasa Khamis. Tonight, you study ni. Okay, berapa Not tonight. At 9 o'clock she have to sleep. Come. Buat macam tu. Buat macam tu. Boleh? Ingat ya, dia punya ketebalan bukan nak kena bercakap 10 kali. Elok-elok aku tenang buat sendiri, kau offer nak buat sendiri, tolong basuh tangan dulu. Dah, tak eh. Mana tak nampak basuh sekarang? Basuh kat kan. Tengok ni. Mana? Cuci betul-betul dalam-dalam tu, tengok kuku dulu. Takkan ambil wuduk lah. Tak sontang je. Mana sontangan? Suka pakai sontangan. Tanggung tangan sebelah kanan tu. Sebelah kiri. Kiri lah. Ya. Habis dah. Sontangan. Dia semalam kan dah dapat Dah habis ke? ambil kan semalam kan kita habis dah dapat makan tu. You read, study upstairs. Habis. Tinggal tu lagi. Kadang-kadang masih ada Study tu. room. Aduh, dia. Dekat kotak dia dah ada. Dia dah habis buat matematik ke Amira? Dah. Sains. Sains. Ya, saya baik. No, baik. Tak ada, dia tak ada matematik. You buat Malaysia dengan sains je. Kira tak beli mat. Hukuman. Tapi kumur tu pun banyak homework. Where's your iPad? Check your iPad. Tunjuk pakai sontangan. Where's your iPad? Yeah, you must take note of that. You know how to use it. Dah buat dah apa ni Amira, yang dia punya iPad tu untuk kids punya tu. Nak Oh, dekat Daniel. Tapi Daniel tak tahu buat tu. Tolong buatkan. Cakap. semua. Mana tak dua? Semua Semua. Kedua Allah. Kira nak lagi tanam. Ini dia tak tebal lah, tak macam ni. Aku rasa kita buat je besar lah. Tapi macam nipis dia sedap juga. Ya. Kamu besar je. Besar sikit sangat. Ni, ni Aisyah buat. Oh, I want to eat that. Ni Aisyah buat. I teach you how to claim. Come. Sini. Okay, you do like this. Sini tengok ibu Sekejap. You buat sini. And then Bersam. lepas tu up. And then okay, try. Yes. No. Wait. Yes, almost there. Sini. Okay, and then you both hand like this. See, ibu. Both, right? Okay, your finger. Okay, right, and then tolak. Okay, tolak small, little bit. Push. Penyek. Like that. And then tolak lagi. Yes. Okay, good. Almost there. Ni Fuza Adam tu. Semalam Dia tengok. nak sangat please. Cakap habis macam mana? When it gonna cook? Huh? When you gonna cook? Wait. You what? When it gonna cook? Oh, when it's gonna cook? Go on to fry this thing. Okay, wait. We have to wait first, okay? Macam mana ya? Sabar, Sat. Tengok. Kan terbaik. Baik. Oh, I want
got Dia it macam for ni. nenek to be butterfly. Oh, you want to make like butterfly? Go and find the butterfly punya ni, Aswan. I found it. So fast. Okay, have it. It's too dangerous for me. What? What do you mean? Why? No danger lah. Open. There's no fire kan? Oh. Tak open pun. Tak ada fire. Slow. Tak ada sardin lagi. Nak ingat nak buat kari buat sardin. Ni ada sardin. Tak ada sardin. Habis ni. Tadi kedua aku nak surprise korang lah buat kari buat sardin. Ponggah-ponggah kedai runcit tu tak ada. Habis stop. Habis. Oh, Yori selalu buat sardin tu. Habis. Tak. Oh. Oh. Tak. Tak lah. Sardin sedap. Panjang sampai ke Taman Permata bau. Ui, dia Taman Permata. Are you there? Esok buat kari pop sardin kak. Not me. Besok tak boleh. Besok saya ada dating dengan Zizi Kirana. No, because. Yeah, you know, certainly the planet and human parts. Because you need to do that, you must. Oh, ni tak boleh macam-macam. Kacau lah. Jam yak sikit kat mana? Jam yak. Dia lucu. Okay, dia bentuk U. U. Baru masuk macam mana resepi kulit karipap. Urat buku. Hari ni aku dah sepi. Urat buku. Tak nak buat video baru. Dah buat dah. Mana ada? Mana? Ha? Habis kan? Dah. No, ambil sudu sekejap. Rak. Ha? Tak nak rak buku. Nak rak buku kat collection. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Akan dapat orang tiba ke? Kedai-kedai. Dia dekat IKEA lah, IKEA. Papa, Nanti IKEA lagi banyak choice. So dia ada yang hang you tu. a little bit short. Buat library tu, study room, sedang nak belajar. Dekati. Oh, Alhamdulillah. Belajar. River. No, Yeah. this. This one is this is so bad. Dia start lah bahasa Melayu Aisyah. She didn't speak Melayu. She only speak English. Orang tu buat macam ni. Ha? Dia buat macam ni. Ni dia boleh buat. Ya, ini kamu. Ya, hebat lah. Dia bangun telur tu. Dia apa semua. Dia buat ni lagu ni. Ni baru buat ni. Memanglah kelut. You What? don't want to study. What? Now you got to try. You don't study. Dia buat macam ni. I want to study. I want to do my doctorate. Ya. You must follow Papa. Betul, Bu. This semester, I'm graduating. Dia buat macam ni. Tu, Bu. Pusing dah ni. Saya dia dah ni. Tengok. Cuba kau buat ni. Ini macam bentuk karipap.
Oh, you know the Emma's cousin, Thursday, they went back to London. Finish holiday. Ni kau bawa aku tidur setengah kilo. Setengah. Cepat kan? Sikit je. Sekejap. Sebab aku tak boleh nak madak lama-lama. This is very good to Emma. Aku penat madak tepung lama. Sunday in the morning. Afia, thank you. Oh, Saturday. Saturday, aku yang kumon. Eva School. Okay. Take your iPad. So, take your iPad. You need to charge your iPad. That's all like that. Tak cukup lah tu. Buat macam semalam. Kecil. Saya buat macam tu je. Kecil. Ambil ini. Buat tegak sangat. Cik. Aku tahulah. Sorry. Aku nak tahu macam mana dia tu buat jadi kecil. Nampak? Tutup. Yeah. Tutup macam ni. Ha. Tu kelim je. Oh. Dia buat macam tu. Ha. Saya nak macam tu punya bentuk lah U. Satu je. Satu U. You. U. Dia nak U. Wah. Hari ni boleh request. Sebab sikit, tepung sikit. Saya buat setengah kilo je. So, Sikit lagi. Dah lembut. Ya. Tapi sikit lagi lah. Lompat ke atas dengan bawah. Lompat ke atas. Sikit lagi 20 minit. Sekali rebus dalam tu, pressure cooker ni cepat. dia buat apa Yin? Nak ayam. Buat bubur kacang merah. Oh, Itulah. pakai itu. Bidik manual. Kalau kakak tengok Umi kena lipat tengah arwah mak. Ya ke lah, Masya Allah. Sebab untuk tua. Dia tak adalah pandai wak. Tapi kita belajar. Oh, ini mana nak terakhir dulu. Aisyah Humaira. Aisyah, ibu call. Boleh going? Ibu call. Ya, member ya. Allah bismillah. Tak saja beri data kan. Tak aduh. Oh man. Tak, ini nampak macam dia isi dia kosong sikit tau. Oh. Kali ni. Nah, sini. Ha. Kalau kita pakai yang tu, isi tu penuh. Macam Macam padat. macam padat, macam dia beranak 9 bulan. Kalau yang ini, dia punya perut ni dah macam dia buat biotik. Lepas tu dia jadi gelebeh. Diet. Diet tapi tak beri efek. Lebih. Ya. So isi dia tak banyak. Tapi daging dia banyak. Ni makan ni puas sebab kalau buat sendiri tu kari puff dia lepas tu letak daging, so korang akan rasa ngap. Makin tak banyak. Daging pula memang banyak lah. See, you want to be a doctor, you must learn all this. The human body. Kuku. This.
Okay. Why baby? Apa? Talk nicely. Tak. Dia punya ayah. Ni, Amira. Call Fuzah. Umai. Okay, Sumai bagi alamat Grab hantar kat tu. Kat rumah Adam ke apa? Hidup muda. Sure. Very good. Rasa otak je. Hodoh benar lah karibab ni. Sebab tak makan itu. Sebab kan sebab kita kena acuan kecil. Ha? Sebab kecil? Ha? Dia ada yang kecil punya acuan ambil. Kita pakai yang kecil. Tak boleh lah, saya tak boleh pakai yang guna tangan. Go. Dia tak cantik. Okay. Dia jadi macam mana tau? Jadi utuh. Lepas tu dalam dia rasa macam gelebih-gelebih. Nampak? Wait. Ha, sebab saya dah terbiasa pakai acuan. Gaya tak pandai. mak aku. tebal. Taklah buat kecil ni je. Tak nipiskan dia sebab apa dia mentah mesti dalam Ya, dia. mak. Kulit dia jangan tebal. Hmm. Mentah tau. So saya biasa pakai ini, acuan macam ni. So dia macam Cantik. baru sedap, cantik. Ada orang pandai pakai macam tadi tu. Saya tak pandai. Yang ni dia cantik. So dia masuk pun dia macam padu. Buat saya ni. Dan Ha? kita pepitkan dia. Siap. Syuan ada. Apa tu kata tu? Yang ada gambar itu. Okay, macam ni lah. Ni baru sedap pakai. Dah terbiasa pakai ni. Yang tadi tu tak cantik. So yang tadi tu macam ada oksigen. Okay, jangan nipis ada, ni kalau pakai tu dia tak boleh nipis. Sebab Mana ni pak? sebab kan I will teach you. Oh sebab sikit. Tak ada. Sebab sikit. Bila dia pakai acuan sikit. eh? Puncit ni. Sampai nipis ni, jangan. Oh, dia nempel. Dia nempel. Ha, ni okey. Saya tengok semalam tau, ada siapa nama orang tu buat haripap? Bukan nama dia. Terima kasih yang menonton. Jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi guys.